Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage. Okey, hari ni kami ada sebiji wajah MMC ya, auto. Kereta ni dah sadai bertahun-tahun dah sadai bawa pokok. Tapi owner minta restore balik kereta ni sebab ada 1000 kenangan. Okey guys, hari ni kami macam biasalah kita tengok dulu kereta condition macam mana. Jom. Alright guys, kereta ni standard kilang memang betul-betul standard kilang, tapi condition dah boleh nampak lah kereta. Memang dah kau sadai ni. Plug coil tinggal separuh macam ni saja. Okey, dia semua memang leaking semua teruk. Nampak pun lain macam lah wiring apa semua lah. Memang teruk condition. Kereta memang tak boleh hidup, datang memang tak boleh hidup. Kerana tak tahu apa punca. Banyak wiring masalah, api tak ada sampai, petrol pun tak ada sampai. Nak check dia punya sensor crank apa semua lah. Dia macam ni lah. Okey, dia punya engine bay Engine bay memang nak tukar warna lah. Owner tengah fikir lah nak ngam apa warna. Okey, condition bawah macam ni lah, memang sakit mata juga. Puli semua dah karat. Macam ni lah condition. Tengok gearbox semua berbasah dah dia. Aduh, tak boleh buat macam mana. Makan modal sekian ni kereta. Okay guys, tak payah kita buang masa. Kita macam biasalah teruskan. Lepas tu guys, kereta ni full suspension dia kena buat lah. Dia punya suspension depan sampai belakang semua full suspension dia mau buat. Pasal memang dah teruk dah kereta. Kami tadi tolak datang daripada situ jalan besar ke tolak ke sini pun dah bunyi macam-macam lah, kedap macam tu. Jadi kita minta dengan owner suruh semua tukar lah. Semua barang macam dia nak macam baru. Restore balik kereta sebiji ni. Okey. Engine bay kita sudah cat dah. Kita sudah buat cat. Sebelum cat kita gosok dulu body. Lepas gosok kita buat cat lah. Cat kita guna jenama Aika Clear pun sama Aika juga. Anda boleh nampak sini lah dia punya kerja kilat macam mana. So engine bay ni kita sekali buat sober sekali sober pun kita sudah cat. Skru semua kita sudah colok. Dia punya finishing lah memang cantik, berkilat lah dia punya engine bay. Sebab owner minta putih lah. Bay dengan bonnet sekali kita cat kita sekali jalan lah. Anda boleh nampak sini. Nanti kita sediakan enjin, boleh masuk lah dia punya enjin. Ada lagi nak kemas-kemas dia punya wiring lagi, baru kita boleh susun dia punya wiring apa semualah. Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Okey, hari ni kami bermula pasang enjin untuk yang kereta warna enjin bay warna putih Okey. Main bearing semua kita sudah tukar. Water jacket kita pakai copper original copper. Lubang-lubang semua ni. Okey, water jet dah pasang siap copper. Okey. Main bearing semua dah pasang crank semua dah siap polis. Dah boleh nampak sini. Masuk. Okey, dah masuk. Memang halus. Okey. Tok kita sudah ikat 60 Memang halus lah guys. Fitting memang terbaik. Okey. Piston semua ART Japan piston ring kita pakai NPR original Japan Okey. Piston 44 dah masuk Piston 44 dah masuk. Water pump, oil pump semua kita dah pasang. Keadaan kondisi macam ni lah. Sekarang kita nak pasang head. Okey guys. Head semua kita sudah pasang, gearbox sudah pasang. Timing belt kita pakai Kaido. Macam ni lah kondisi keadaan. Sekarang kita nak turun dia punya frame axle ni sebab stabilizer bar boost kena tukar. Jadi kita axle ni kena turun. Lepas tu exhaust, suspension semua kita upgrade lah. Semua kita kena buat. Black? Boleh Boleh je. Alright. Okay guys. Engine betul dah siap semua dah siap. Timing belt Kaido semua dah pasang. Fender semua dah pasang dah. Dia punya axle kita sudah turun ni. Stabilizer bar boost kita sudah tukar. Stabilizer link pun kita sudah tukar baru. Lebar arm. Satu set kita turun, kita buat. Sekarang kita nak pasang lah. Okay. Crank puli kita tukar baru dia punya puli lama getah semua sudah rosak. Jadi kita tukar barulah. Okay guys. Engine dah siap gantung Macam ni lah. Black Adam banyak malas lah sekarang. Lambatnya kerja. So engine bay dah warna putih. Tinggal nak masuk je lah. Nanti nak kemas-kemaskan, nak wiring lagi lah. Macam ni lah condition. Okay, guys. Engine kami dah masuk Engine dah masuk. Radiator kita pakai double layer alloy.
Lepas tu coil plug, wiring semua kita dah kemas. So jadi kita punya gearbox, bahagian gearbox dia punya soket-soket semua kita sudah buat lah. So cuma saya nak update kereta ni, dia punya full suspension kita tukar. Exober, original Kaiba. Original Kaiba kita sudah tukar. Lepas tu disc brake kita pakai disc roto dengan brake pad sekali baru. Lower arm kita pakai Moteki Stabilizer link pun kita sudah tukar. Thyroid end, rear end semua kita sudah tukar. Complete set kiri dan kanan kita buat. Anda boleh nampak sini, kiri dan kanan kita dah siap. Okay guys, ini bahagian belakang Belakang pun sama, exober kita pakai Kaiba kita pakai Kaiba. Condition exober macam ni lah. Memang ada leaking, sudah ada berminyak. Lepas tu dia punya suspension lower arm yang bahagian belakang you tengok, bus-bus semua dah kena basah minyak. Ini tulang anjing orang biasa panggil tulang anjing. Semua kita tukar. Semua bus-bus semua sudah reput. Lepas tu belakang peha bus yang bus besar kita pun tukar. Ini dia punya disc rotor belakang. Anda boleh tengok lah. Memang dah nipis. Jadi kita tak payah skim lah. Kita pakai yang ada berlubang punya lah, disc rotor. Lepas tu wheel bearing belakang. Memang rasa kurang cantik, ada vibration Alang-alang tukar sekali lah. Kiri kanan pun sama. Okay, belakang peha bus kita pakai yang original dia macam ni Tapi kita pakai belakang full rubber Ada setahun warranty. Tengok kita punya part number, you boleh nampak sini. Memang solid. Barang ni condition cun. Made in Mitsubishi lah. Bukan kata original part, tapi barang ni memang padu lah. Dah bertahun-tahun saya pakai, so far okay. 5-6 tahun tak ada masalah. Okay guys, belakang Moteki lower arm, full set kita sudah tukar. Anda boleh nampak sini. Semua kita pakai Moteki punya lower arm. Lepas tu dia punya bar link itu pun kita sudah tukar. Lepas tu dia punya axle bar boost pun kita sudah tukar. Disc kita pakai disc roto Lepas tu belakang punya bearing, wheel bearing kita sudah tukar. Original Jepun NTN Original Jepun kita sudah tukar. Lang-lang semua cantik lah. Exober pun kita pakai Kaiba. Dia punya batang kita sudah tukar semua. Memang cun lah. Anda boleh nampak satu set kiri kanan semua sudah tukar. Okay, bahagian depan. Bahagian depan pun kita semua suspension sudah buat. Brake caliber satu sudah jam. Kita ambil half cut satu biji kita sudah tukar. Macam ni lah condition. Alang-alang engine bay pun kita sudah siap. Bateri NS70 baru radiator alloy. Semua mantap lah. Okay, kereta dah siap semua. Okay, anda macam biasalah. Coil plug kita pakai K20. Brake system semua kita sudah buat. Air filter semua kita dah buat. Condition macam ni lah. Okay, start. Alhamdulillah guys. Sekali hidup guys. Memang mantap lah kereta ni. So dia punya disc rotor semua kita sudah upgrade Depan belakang semua full set. Black Adam yang buat. Apa-apa ada rosak, tanya Black Adam. Okay guys. Dari pengalaman saya dah buat banyak kereta wajah-wajah MMC ni. Tapi hari ni saya betul-betul penat buat kereta yang ini saja. Sebab kereta ni dah sadai lama. Datang bengkel saya memang kereta tak boleh hidup. Memang teruk condition dia. Jadi saya one by one saya buat. Sebenarnya saya kena jimat kereta ni. Saya tak boleh nak jimat. Pasal apa benda saya sentuh pun dia semua rosak. Macam contoh sensor, wiring, report, ECU. Macam-macam lah kereta ni. Saya pun dah sakit otak dah. Sebab customer percaya, diorang datang cari ahli MMC garage ni, diorang nak mau betulkan diorang punya kereta. So jadi saya pun nak jimat juga, tapi saya tak boleh nak save cost macam-macam lah. Saya janji jujur saya kena buat dia punya kereta sampai alhamdulillah dia jadi. So harga pun kena berbelanja jugalah. Jadi hari ni kita dah siap kereta ni, memang harga dia keras lah, memang betul-betul keras. So jadi saya harap minta dengan customer-customer semua, jangan tanya kereta ni bajet berapa. Saya pun sedih nak cakap. Ini saya dengan owner saja. Okay. So jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. Bye MMC Garage.